Saya berada dalam DAP sudah 10 tahun. Saya bersama dengan parti yang kononnya dikatakan parti komunis, parti pengkhianat, parti yang resis dan sebagainya. Tetapi 10 tahun saya dalam parti DAP, saya masih Islam. Saya masih menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Betul ke ni YB? Assalamualaikum guys, dan apa khabar semua kawan-kawan? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Allah memerintahkan kita supaya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, bukannya selected. Bab bertudung, kita pakai tudung. Saya nak bagi tahu, saya ni orang Melayu, orang Islam, bertudung. Bab sembahyang, kita sembahyang. Bab pergi haji, kita pergi haji setiap tahun. Bab sedekah, kitalah juara sedekah. Tapi bila Allah sebut yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa yang sangat besar dan ada beberapa manfaat. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam konteks perjuangan DAP di Malaysia pada hari ini, aku nak tanya YB Rara, di manakah suara kamu apabila DAP memperjuangkan arak dan judi dinormalisasikan dalam negara? Bukan setakat minum arak, tetapi memberi amaran keras kepada PMX untuk membenarkan arak dalam sekolah. Wal-iyazubillah. Apakah pada kamu Islam itu hanya selected? Dalam bab ibadat, dalam bab pemakaian, kamu patuh kepada Islam. Tapi dalam bab halal haram, arak dan judi, kamu boleh diam untuk dinormalisasikan. Islam adalah agama yang tertinggi yang telah dijadikan agama persekutuan dalam negara kita. Kita hormat orang bukan Islam untuk minum arak, tetapi janganlah dinormalisasikan segala perkara-perkara yang haram dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat ke-85. Maksudnya, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur ataupun ingkar dengan sebahagian yang lain? Apakah Islam pada kamu boleh pilih ataupun boleh select yang mana kamu berkenan kamu ikut, yang mana kamu tidak berkenan kamu tidak ikut? Maka kata Allah, tiadalah balasan bagi sesiapa yang berbuat sedemikian, melainkan kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang amat berat. Dan Allah tidak sesekali lalai daripada apa yang kamu lakukan. So, pada aku, inilah contoh bukti cara pemikiran sekular. Dalam bab ibadat, munakahat, mereka patuh. Tetapi dalam bab siasah, dalam bab kenegaraan, dalam bab pentadbiran, dalam bab politik, mereka tidak ambil Islam sebagai pegangan. Sebab itu mereka boleh bersama-sama dengan parti yang sangat rigid kepada Islam. Apa pendapat kamu? Setahun boleh adakan perhimpunan dan boleh tuntut kepada saya janji pelaksanaan apa yang saya umumkan hari ini. Saya tidak mahu masuk kategori orang politik yang pandai cakap, pandai janji tapi tak laksana. Tahun ini kita menang, tahun ini juga ni 2,000 yang ada yang hutang PTN kita batal semua.
Nak beli kereta, jangan beli sekarang. Tunggu March, April. Kita turun cukai excise 20%. AES kita batal. Dan saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Tak sadar ku basah.